Kali ni me time check in dekat Cyberjaya. Kau hadap. Kau hadap. Makan. Makan. Jemput makan. Kita tak bangkok. Makan. Sarape. Hijau-hijau. Dia berubah. It's called Safe Night. So in this game, you're going to be given two controllers, right? You make over the box. All the basics are going to be given in the game. So yeah, if someone dies and you're healing, but your enemy is attacking you, you can also defend yourself. Yeah. Tembak. Tengah healing pula. Tengah healing pun boleh tembak sebelah kanan. Kita boleh nampak kawan kita kan? We can see each other. Oh, kalau tak macam tak ada mati, kau pergi dengan bahu kat lu. Tak ada mati keluar lah. Okeylah kalau mati tu kan lagi senang. So we're ready to start.
They're all charged headsets.
take off your mask. Yeah, one game that's gonna last 2 hours because they cheat. Belakang. Surah yang mana belakang? Perkara wajib sebelum makan, review. Nak minum pun kena buat eksperimen dulu. Tak mahu ya. Mestinya pakai air mata bawah dagu. Nah, apa? Pakai sparkling. Okey. Apa? Bukan nak buat Ke ni? uji kaji kan. Ipah picik. Pisik dulu kan. Pisik dulu. Dah order dah ada orang. Biar aku tak order. Bicik. Buatlah campur. Buatlah demo estetik. Yang ni. Sekejap. 1, 2, 3. Oh, tu air gula. Ni air apa? Buat minum sirap. Lepas tu
Hari ni. Kalau nak habiskan dana ni pun boleh. Kita buka account baru. Cik. Nak habiskan dana ni pun boleh. Oh ni air kosong kot. Pakai ni. Ya, pakai ni. Pakai rasanya. Tak ni macam begini. Oh, iya ke? Biru. Kita kena jadi bayi tadi dia menarik. Telong. Yang apa tu ini? Makan kali. Memang kau la. Ajak dia menjerit. Oh, Tak, dia budak dua. Yang lari tu ajak dia pergi jalan. Tak tahu nak pergi mana. Cakap tak sini. Memang yang ramai. Nak ni nak ambil gambar je. kalau ni tak masuk awak dah risau cakap. Jangan suka nak gini. Terang lah. Dia berhenti dah pun. Apa perasaan anda Dah dapat lepas ni. main Big Arthur? Sangat gembira dan lepas stres. Yang saya tembak tu orang Yang saya geram sangat. ingat kan dah buka bukan yang tunggu bayar tu. Kita lari masuk dalam kau. Dia semua pergi aku. Ini banyak keluar. Apa perasaan anda? Dia dah sangat bagi aku. Kak Nur sampai nak terkeluar tadi. Perasaan saya seronok juga. Pemain saya mereka boleh melepas. Macam tak saya dia main. Yang tak dapat competition dia. Dia tembak. Kalau takut Kak Nur collab dia akan terus. Agak okey tak ni. Okey je. Lepas aku ni boleh main ke tak benda ni je. Sebab kan dah lah. Dulu memang geluk-geluk. Kenapa aku ni tu ejak baru tu. Kan suruh ejak kan. Dia ejak. Awak je mula tadi lagi tak dia letak. Dia tak boleh lah. Aku rasa macam orang kata macam apa. Susah nafas ni aku juga. Ini sangat tekan ni. Jadi aku dia kat. Kenapa aku rasa macam bilik. Bilik tadi. Wah, Petanda. bau tanda. Wah, lah tengok. Ya. Kau jangan lupa. Jangan suka. Punya kuat perasaan ni ya. Dia kacau bila mati, die. Sekali dah. Lepas tu, Mati. Tak hidup. Boleh 15 minit pun dah mati. Kamu pergi asyik tunggu. saya habis dah. Gajah pun. Gajah tu. Lain lagi. Kelenyek pula. Kelenyek lagi. Tembok kali mati. Dia cakap, tembak dia kan nyawa. Bila tengok macam ni memang lebih susah. Mati. Nak tembak mati dia. Tahu ni. Besar tu gajah besar. Besar tu gajah. Dia macam ni. Gajah bunuh diri. Kalau kita dapat tak bantuan. Break. Tak ada pun. Aku cakap break. Kita bagi cakap. Break. Ingat kita okey beberapa. Pergi tengok kat TikTok macam okey je bila pergi sendiri untuk dia je. Betul. Tapi seronok ni. Zombie dia mula-mula Kak Nur pun tak juga zombie dia kan. Tapi bila kita dah tahu main baru macam sikit. Masa 5 minit pertama tu 10 minit kita dah kain.
nak start lagi. Macam tak menakutkan pun. Tak nampak buku dia. Umur dia takut sebab dia baru Masalahnya tiba-tiba dia tukar gitu. Sekam gitu. Burungnya takut. Lagi satu kita tak pandai satu pijit lagi tadi. Bila dah yang apa break itu baru kita pandai pijit. Mula-mula nak start. Tengok mana minggu tu bagus tu. Mesti dia tengok kelakar kita. Kami nak keluar. So, dia kata, dia kata tembak yang gambar warna. Yang merah. Dia tembak. Lepas tu tali-tali. Oh, tarik tali yang merah tu. Tarik-tali, lepas tu tekan generator tu. Oh, dia ada yang kotak tu. Tu yang jatuh pagar tu. Kau macam leher. saya rasa Masalah dia pasal duduk tengok kita cakap-cakap dia. Moji-moji. dia masa yang dia bagi instruction tu, baru nak cakap. Nombor satu kan, aku cakap aku nak tanya, aku main nak shoot macam mana. Lepas tu dia kata turun bawah ni, tembak turun bawah, saya tembak bawah. Testing. Another word. Memang berada di another word semua. Dia kata company baru lagi ni. Kali ni Mitan check in dekat Cyberjaya. Kau hadap. Kau hadap. Kita feeling T20. Kau hadap. Bau macam kat Bali. Kau pernah pergi Bali? Tak pernah. Pernah pergi Bali? Pernah? Pernah. Bali lagi. Already ke tak? Tak ready. No. Already nak kau. Dah jomlah ni duduk. Aku duduk kan. Jadi saya tunggu lagi ni. You, siapa nak kahwin? Oh, dah kahwin. Lah. Ni OOTD post kahwin. Ni restoran dia. Chinese restaurant, all day dining restaurant. Renovation. Mana? Depan. Tak tahu apa. Kita pusing-pusing dulu sementara tunggu bilik. Kita kena gunakan fasiliti yang ada. Yang sebaiknya. Ya. Cantiknya. Ni veranda. Ni ke kolamnya? Oh tu. Takkan nak main kat situ pun. Astaga. Turun. Kalau malam cantik Malam cantik. Ada lampu. Lampu. Siapa pergi lampu aja. Lampu. Ni. Di ISO ni. Oh, ambil gambar. Pakai jubah. Kau ada nampak ada lain. Kenapa? Ni kolam. Bilik kita tak tahu lagi bilik kita kat mana. Kita pusing-pusing dulu. Banyak restoran lah kat sini. Cyberview Resort. Ni pun ada. Beranda situ ada. Yelah. Ni bar. Bukan bar. Italian restaurant. Sebab apa dia? Speaking lagi. Apa ni?
Oh, Miko. Oh, ni tak boleh. Wine. Buat apa tu? Nyata. Ha. Nak minum pun ikut lah. Kau ada. Kena minum air mahal ni. Evian. Evian. Air guna Everest. Tolong. Apa dia kemek tu? Cepat pegang dia. Dalat tu. Tu kat sana. Seorang. Lagi seorang tak tahu. Segar ni. Sedap. Lepas pusing-pusing tu belah sana. Lepas pusing-pusing satu resort ni, OOTD, konten, minum air dia sedap Datanglah. Deep breath. Minum tak? Main kan? Tak kan? Macam duduk kat Bali. Pacarah. Bila pergi Bali? Ha? Ke ni? Bakso kau yang lidah ke Bali? Mana ni? Mak Cik Noh. Oh salah bukan. Datin Seri Noh Sia. Kat sana. Ni lemon. Lemon, hawa-hawa lemon. Lemon mahal. Sedap? Sedap. Lemon. Kan? Rasanya bilik kita dekat kita OOTD tadi. Ha? Oh. Tapi belah sana. Sana. Sana tu. Tak nampak lah dia punya nama resort kat tadi je kan? Ada bicycle, kita boleh ride. Kat sebelah sana rasanya. Apa dia? Bilik sana. Cuba tengok. Oh, kalau kita kan. Mana kita duduk sini kan? Sini. Dia gini. Gini. Ke sana lah. Ke sana? Terus. Kan, sini tak ada jalan dah. Gini. Ni kita duduk gini kan? Kita. Sana lah. Ha. Kalau kita duduk sini, ke sana. Alah, kena tanya. Ke sana ke mana? Keluar jalan? Dia. Weh. Atas bawah. Oh. Kenapa? Marilah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini bilik kita. Wah. Masuklah kad sis. Kad 1 2. Kad ada 1 ke 2? Belum pun nak comel. Belakang ni ha. Makin gila sampai kot. Cantiknya bilik dia. Ni toilet. Kita tak ada berdekat. Buat apa duk tutup rapat tu? Cantik kat Kak ni. Ha.
Happy holiday. Taruh hotel yang paling besar sekali lah. Weh, luas lah bilik. Tapi Ada dua je kan? Tak ni tak apa, ada kat ni bawah. ni toilet mandi kolam. Boleh lah. Mandi kolam. Kolam ha, kita boleh guna. Ha? Tak. Ni lah kongsi dua. Saya ni lah. Saya berpecah lah dengan Ipah. Okey. Berapa harga dia? RM637 Tanpa breakfast. tanpa breakfast, tanpa dinner. Okey. Besar weh bilik dia. Okey, kita kan P20. Aku buat review, kawan tengah menonggeng. Cawarannya dari bilik, mendaki dulu lah ya. Hiking dulu. Ya Allah, 1-2 hari 1 malam je ni. Macam duduk 3 hari 2 malam. Seminggu maunya, comelnya. 2 hari 1 malam je tapi macam tak payah telekong. Oh, tu saya punya. 1 minggu duduknya. Itu biasa. Ah. Saya punya lagi 3 beg. Ha. Saya punya 4 beg. Astaghfirullahalazim. Sekali tak ada 2 ni je. Aisyah. I like a spell shame. Tarik beg pula. Tarik beg. Itulah keluar tak ingat. Assalamualaikum. Baik, dah tidak dah. Kita Pergi balik reception. Assalamualaikum. Kami dah pulang. Mak Kenapa dah? Air apple juice sampai apple juice. Ni watermelon juice. Mana yang apa? Air ada bawah. Ini ada juga air. Ada. Ini apa dia? Kisah pinggang. Kisah lebih. Air tak? Penuh. Kat luar tu tak penuh. Tapi malam ni penuh. Maksudnya Tapi saya kuat pula kita. Sini tak apa, nasib baik dapat ujung. Boleh tak? konon nak tema Arabik. Ada. RM162. Makan kat resort RM130 seorang. Makan kat kedai nasi Arab je lah. Berapa? RM162. Okey lah. daripada kat resort 130 bagi 130. Bukan 130 bagi 4, 130 seorang. dia bagi 4 dalam 4. Semua dengan tema Arabiknya. Tapi makan dekat crowded. Arabic crowded. Kadang-kadang dunia cashless ni, kita nyo cash. Aja. Apa rasa? Kau ceruk tunggu kat Sabah ni. Kumpulan pertama, pre-Ramadan kumpulan pertama. Kumpulan kedua dok lagi. Grup kedua dok lagi. Oi, makan setalang ni mah aku tidur senyap lah. Dok geruk mana ni. Balik dok buat konten dah. Tapau. Sahur pula. Sama esok masa dah. Serius. Itu oleh Osha. Ya, hajar. Kita kena habiskan pre-Ramadan. Grup pertama. Ya, tap.
Melayu. Kedai raya. Oh, sikit. Sorry. Kambing dengan makan. Boleh? Tepung. Dah. Nak air kambing? Kari dengan nasi bagi. Ni. Kambing dulu bawa yang. Joget ni, joget ni. Cucuk dah lagi. Genjar lagi. Aduh. Baik tak bakal beli. Bakal beli terus. Tahu dah. Tadi tadi mana? Tadi macam mana? Berkat. Tak. Chicken mandi, lamb chicken mandi. Walaupun sabar menunggu. Tak sia-sia sabar menunggu di restoran Sabah. Saya makan kambing. Tak, no okey tak okey. Nanti orang heran. Oh, dia apa? I nak ice strawberry chocolate. Saya tak tahu nak minum apa. Ini coconut pula. Kata ice black. Black white. Black coffee lah tu. Coconut black white. Mana tak tahu macam ni makan. Dah makan si Arab minum teh pula. Ada mahal kali macam strawberry ice berry aku bilang. Macam mango dah pergi. Jadi kopi kecil bilang dia. Aja okey aja. Hari ni makan satu. Seng-seng tak ya? Berapa dah total kita ni? Tak ni dia. Apa 50, 30, Sesi kira belanjawan. 100, 167. Hari ni kita minum kopi. Pembaziran kita hari ni. Mak Noh marah ni kalau dengar. 617 ringgit. Astaga. Tolak 1397 tolak 617. Ada lagi. 13 ya? Ada lagi 700 lebih. 700 lebih kan? Boleh lagi ni dinner. Tolak 200. Tolak 200. 500 lebih 80. Ha. Asmina tolak. Maafkan saya. Dia rasa 80. Nak pergi karaoke ke? Boleh nak nyanyi kok. Dia yang nak karaoke. Esok okey insyaAllah. Air masak. Siara. Air masak je minum. Lepas tu hari ni toilet kita bunyi. Okey, lunch air masak je. Jolok. Masuk kedai serai. Dia benar kena serai tu masak. Krik. Masa tu dana tak berapa banyak lagi kan? Satu. Lepas tu Yelah kita baru kali kita baru kali kedua. lepas tu kan nak bayar kan. Sekejap ya.
Yelah dia lah kita pergi toilet. Kak dia pergi toilet. Aduh. Kita tak tahan lagi toilet kan. Suruh bagi review kat Google. Ha? Dia speak kang. Oh, sure. Balik. Cepat orang. Mana kakak Nur? Tukar angka hadiah ikut warna. Okey, siapa nak dulu? Tak ada. Okey. Warna coklat. Okey. Betul kan? Betul. Mana yang punya? 1, 2, 3. Ada lagi ni. Tak boleh lah, tak boleh balik. Kau buka lah sendiri. Nak ambil crack ke? Ya. Alah, saya biasa-biasa. Tak apalah. Alah memang niatnya nak ni. Saya ekor je. Okey. Alah. Terima kasih, Kak Nur. Terima kasih. Sekejap. Aku geng semati. Warna purple. Okey, tutup mata. Tabung. Ada 2, 3. Satu seorang. Dah cukup. Ada juga sikat. Masa ikan kata saya pokok sikat lah. Terima kasih Ipa. Ini apa? Sikat. Ada cermin sekali. Thank you. Terima kasih. Okey. Banyak ni. Tak apalah. Warna orange. Surprise. Ambil dulu. Nanti tak cukup. Kelem belakang. Nelson and ini satu. Token. Ambil dulu. Ambil dulu. Ni tak dah ambil. Dah. Okey. Terima kasih. Warna orange. Relax lah. Warna orange. Korang tutup mata dulu. Ni terpeher lah. Tak apa. Ni warna merah ya. Warna merah. Tutup mata dulu. Tak boleh tutup pakai mata. Tutup mata dulu. Mana lagi? Nanti jap. Tak tahu itu mana lah. Oh, ada. Sosonge tau. Kita tak tahu pun macam mana korang main ni. Tak apalah, letak je. Itulah. Dia buka ke? Buka. Okey. Buka. Warna merah. Tidak lah. Aku merah. Jom ambil. Tu ambil. Kau ke rambut panjang? Apa panjang juga? Tak ada. Tak ada. Itu. Kau ambil. Ambil lah. Nak pasti je ke? Okey, kat ni. Tak apa. Nak ambil. Lah satu. Tak apalah. Relax lah. Okey lah. Dah habis ke? Okey, habis lah. Warna hijau. Hijau. Alah sebenarnya ada lagi satu warna coklat. Kau tahu tak apa? Ini untuk masa depan jadi kita duit kutip lah banyak. Jangan mata. Kau ada hati. Aku juga. Kau dah. Tabung. Ambil. Satu. Ini buat hiburan korang. Kejom korang Mana pink? Pink. Okey. Tutup mata. Banyaknya set dia tu.
memang satu set lah, Bik. Ha? Memang semua ha. Ambil satu Duduk set. ha. Kak Nik, kenapa banyak sangat ni? Dah cukup. Cukup. Dia ambil dah ada, ambil Kak Nik ambil dah. Ni Pak, ni kena ibu tak. Wah. Ni Kak Nik ambil. Dah ambil dah. Ambil Kak Nik. Ni dah ambil. Oh, beg dia dapat. Oh. Ini kata kumpul siapa yang tak ambil? Nah, air. Tu. Ya Allah. Dah ambil dah. Terima kasih, Pak. Sorry lah. Relax lah. Warna biru. Okey, cap. Yang tak ambil yang tadi, ambil yang lain pula. Okay. Yeay! Nak ambil yang mana? Besok dah masuk. Apa ni? Tadi dah ambil. Itu Kak Aina dah ambil dah. Dah ambil soalan, tak ambil soalan. Kan sekolah. Tadi. Tak ingat. Waifah tak ambil Okey, soalan. siapa dah tak ambil lagi? Kak Anu tak ambil lagi sokin. Mana ambil Dorish? Mas, siapa tak ambil lagi? Getah rambut. Ni apa tak ambil lagi lah ni? Mana? Mas, siapa tak ambil lagi? Kak Anu sini. Mas, Saya tak ambil. ambil dah. Tak no. Saya ke? Ni ambil buku baru ambil lagi. Last kali warna kuning. Kita sama je tapi ni tak ambil punya. apa yang tak ada Okay. 1, 2, 3. Saya dah satu. Kak Anu ni. Saya nak. Ni ambil ni lah. Ni? Ambil lah. Ada yang kuning. Terima kasih ni. Selamat menyambut Ramadan. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Morning view. Yang dua nak pergi breakfast. Dah masuk ke ni? Sekejap. Oh, lepas tu. Breakfast kat Piranda. Sarapan pagi. Assalamualaikum. 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 Sekejap. Lontong kot. Oh, nasi lemak. Mana nasi lemak ni? Mik apa aja? Tadi dia ada bagi risik. Tapau pula. Tadi suruh ambil yang tak makan. Makan. Breakfast. Bukan apa tu? Cheese. Ambil lah. Makan disem. Oh, ipah apa? Makan. Ayam sedap tak? Ayam. Okey. Daging tu ke tak? Daging tu tak. Sedap. Lepas tu pula makan bersup. Duduk sini RM50. Makanlah banyak-banyak. berbaloi. Mana beg tadi? Amat-amat berbaloi. Kak ni round 3. Terasa teh masala. Anak kongsi-kongsi nak. Bau pun.
cinnamon. Baunya ni lagi belum lagi. Macam Auntie Anne punya roti. Baik kan? Licin dah meja tu. Ya Allah. Kuatnya. Itu apa tu? Nak ke? Tak nak. Aku nak tanya dia apa-apa. Tak tahulah. Jam. Apa kata kita gigit suara sikit? Jangan membazing. Iya tu tak ada goyang. Tadi kan kita ni duduk ambil video Memang dia ambil hot nak makan je deh. Yalah, ambil hot makan je. Sedap. Macam apa? Betul. Sebab benda ni manis jadi tak boleh nak. Ada kau lagi. Kongsi dua. Kita kena buah paket. Kita Bawa bekat. dia ni apa namanya frozen ni. Yang dia nak ada juga yang tengah-tengah. Bukan mana nak ambil. Sayang. Buat kek tu kat Mama je cheese. Dia kalau cakap tu tak suruh bikin selalu. Makan yogurt. Mana Ipah? Beri cari ni. Cik makan. Benda. Sebab dia letak bunga lawang dia jadi rasa. Lain. Biasa ambil. Apa dia bunga lawang kat mana? Dia letak dalam leci, dalam Oh. kode-kode tu. Nak tahan lama kot. Sebab Jadi dia rasa bunga lawang tu. Bunga lawang tu lagi Boleh kuat lepas tu. mematikan rasa dah kan. Banyak pula dia letak. So, satu je boleh lah. Lunch, habis dah cuti-cuti. Tambah stres so. I cuti, Kerja. I cuti lagi esok. Saya Kalau esok kerja ya. tak apa